Hari ni kita nak buat satu menu yang agak special, memang sesuai untuk berbuka puasa atau nak buat juadah hari raya, iaitu mi kari. Resepi ni Hamdan belajar daripada Umi Hamdan sendiri, memang sedap sangat. So jom kita start. Bismillah. Mula-mula masukkan 2 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, sedikit air dan boleh blend sampai halus. Kemudian dalam kuali boleh tumiskan 1 biji bawang besar yang dah dihiris. Bila dah layu sikit, boleh masukkan daun kari dengan bahan kisar kita tadi tu. Kacau-kacaukan sekejap, kemudian boleh masukkan isi ayam dan masakkan sekejap sebelum korang masukkan rempah kari dengan air sikit. Kacaukan lagi sampai dia agak kering, kemudian boleh tambahkan air untuk bagi dia lagi berkuah. Dan bila dah mendidih, boleh masukkan santan, garam, tahu goreng dengan fish cake sikit. Korang biarkan sekejap sampai dia mendidih dan dah siap. Next, kita perlukan mi kuning yang dah direbus. Tuangkan kuah yang baru siap tadi tu dan boleh hiaskan dengan kacang panjang, toge, telur rebus dengan cili hidup sikit. So untuk korang yang mana dah buntu nak buat menu apa untuk berbuka puasa hari ni, bolehlah try resepi mi kari legend ni. So selamat mencuba.